Hai semua, selamat datang ke channel Tok Mi. You look so beautiful and white. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Selamatkan kamu. Teng teng teng. Allah selamatkan kamu. Teng teng teng. Allah selamatkan. Teng. Allah selamatkan kamu. Teng teng. Okey, cepat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Bagi ada. Okey, awal dulu. Ada pisau kena potong ni. Itu yang masalah tu. Bukan kita datang ni. Kamu bawa tak? Kalau ikut sama Salia, kawan. Tak. Nak sapi sana, nak sapi Imas sana. Tak nampak kan apa kat dalam betul ni? Tahu bang. Apa? Dia dah termakan tengah hari dia ni. Nak waktu? Ni bukan syuak, ni siapa? Jadi kan Semalam tak langgar, kena buat apa? Kena buat ni. dia buat tu. Good. Tak lagi kak. Apa? Oh sedap ni bukan siapa? Cakap je lah naik sejuk. Ya, makan dulu gagal. Malah sini tutup. Tak apa memang yang pedas ni. Orang ni dia betul jadi. Ini dia ni apa lang? Nanti makan. Jauh ni makanan. Alah nanti sedih ke? Jangan sedih. Kanlah dia takkan nak makan sayur je tak? Awak nasi lemak ke apa? Nak pinggan? Pinggan yang beli cantik ni. Ini penat ni nak basuh ni. Kan? Oh iya ke? Masuk ke? Boleh masuk? Saya nak apa? Umi nak apa? Dia nasi lemak. Saya nasi lemak. Nak pinggan itu ke mana? Ha? Uyuh ada besar kecil tu pinggan dia. Ha? Terima. Lemak. Sebelum orang lain ambil kat sini ni nak Apa dah? Okey, lutut. Bahu. Kepala. Pundak. Kepala. Slipper. lagi tak apa. Okey, kepala. Lutut. Bahu. Slipper. Buat tu 3. Sekarang kita try baling balik. Kita ambil roket tu, siapa boleh tembak kena bucu tu di point. Balik tak ada jalan. Tak ada jalan. Ni permainan legend ni zaman kecil-kecil dulu. Tapi saya dah lupa dah macam mana nak main ni. Okey. Keluar. Lihat keluar. Pakai ni lah. Balik pakai ni. Balik pakai ni. Ini pakai. Balik Sofia. Okey. Dia tak ada berlari tau, dia jalan je. Dia ni jalan je. Gerak. Kalau dia ada tu dia tak boleh gerak. Belakang balik. Kena bagi passing kat kawan. Kalau kena, baru kita orang kena keluar. Kita orang jalan lah. Kita boleh jalan.
Seronok tengok anak-anak main. Harap-harap mereka bersatu sampai bila-bila. Mana boleh dia tak je? Dia kena baling lah. Tengok Sofia tengah protes tu. Dia tak setuju dengan cara permainan ni. Okey, tekan. Dah lah, 3 saja. Ada balik. Okay, Naili sini, Naili. Jangan adik, sini adik. Okey, cepat, balik. Okey. Adik. Baik kat Sofia. Baik kat Naili, Aunty Naili. Naili bagi. Cepat Naili. Tu Asya tu. Asya out. Nisha kenapa kena putih-putih? Daripada ni lah. Angkat cepat, angkat Asya tu. Sofia, kenapa Sofia marah? Mana boleh dia tak je kena baling lah. Sofia awal lagi. Siapa yang menang, Sofia? Saya. Permainan kedua adalah permainan teka perbuatan. Cuba teka apa yang Sofia tengah buat. Doa. Tok Mi. Baca buku. Aduh. Suka hati awak je pilih siapa awak nak. Gajah. Elephant. Tengok seronoknya dia nak kongkong Monyet. permainan seorang-seorang. Harimau. Itulah cucu saya mentang-mentang dia seorang kan. Ramai pula yang support dia tu. Joget. Sofia. Kapal. Apa yang Nisha buat tu? Orang-orang. Tikus. Gotong. Obo. Nisha. Jangan protes. Itu obor-obor lah. Okey, kau pula buat. Senang je. Side je kereta. Side je motor. Apa Syakir buat tu? Motor lah tu. Aduh. Apa jalan-jalan macam tu? Dia tak ada motor.
Setiap kali permainan ni mesti ada jawapan yang diberi, mesti ada yang protes dan tak puas hati. Ni ternadik pula. Kita tengok adik buat pula. Cuba kita teka. Makan lagu. Berpeluh. Kelakar. Adik ni pemalu orangnya. Tengok apa pergerakan dia. Semua simple-simple, sikit-sikit macam nak tak nak aja kan. Cuba teka. Saya suka tidur. Jom balik rumah tidur. Balik rumah tidur. Balik. Cuba tengok jawapan dia. Betul tak? Balik rumah tidur. Ini akal Zaiwi. Mancing ikan. Menantu saya pun pemalu orangnya. Oh, tengok jauh-jauh. Siapa yang pemalunya? Abang boleh cakap. Uncle Hushairi. Dah tak dapat. Sikit. Naili kau hidung. Isyak lamanya. Isyak lambat sangat. Tunggu seseorang. Okey, tambah sikit. Okey, tambah sikit. Memancing. Tunggu negara. Tunggu waktu balik. Apa? Cakap apa? Apa dia? Tengok kiri kanan. Ha? Imam jauh, dia tak tunjuk pun nama Imam. Tak boleh tunjuk pintai. Tunggu air banjir naik. Tengok bot. Memancing. Awasi lalu lintas. Tengok pokok atau ikan. Bagilah buat bentuk macam-macam ni. Itu je. Balik rumah. Pindah. Ada tengok. Jom. Menunggu sampai tu. Baby Shark, duduk. Mama Shark. Papa Shark. Papa Shark. Buaya daratan. Okey, dah. Ni kan Daddy. Bermotor. Naik OKU. Syafiq setiap pagi. Tadi macam tu dia pun. Ya. Apa? Cakap. Ni tak nak hidup. Kelap. Dia tengok TV je tu. Ni hidup. Orang gila. Ni hidup. Oh, suka korek hidung. Santai. Suka sangat buat macam tu. Aisyah nak buat apa tu? Makan ikan. Makan
produk, test produk. Ada pergi makan. Makan angin. Apa mana boleh tiba bang? Oh, makan angin. Jangan beli. Sekarang time Aunty Nali. Kau tahu. Tu macam kita cuma dia. Tidur. Balik rumah tidur. Sarangnya yo. Saya nak hadiah. Saya nak lagi hadiah. Saya nak hadiah lagi. Saya nak kacau lagi. Saya semua dalam hati. Semua mengandung. Sayang. Lee Joon. Kami semua pun sayang Naili juga.